kita nak sembuh kan, kita nak cuba juga. Tapi dalam hati saya kata, dah ada orang makan macam-macam, tak baik pun. Benda ni apalah nak buat kat saya kan. Saya pun cuba. So bila saya ambil 2 sachet saja, dia bagi saya, Tasha bagi saya 4. Kawan dia kata pergi ke rumah kawan dan ambil. So saya makan 2 sachet, badan saya memang rasa ringan. Dan kalau kebas tu kan, kalau nak cakap kebas tu tak tahu nak cakap lah, malam tu tidur, kaki saya penuh dengan koyuk penuh dengan koyuk macam pakai stokin. Saya punya bahu pun ditampal dengan koyuk. So setiap hari inilah kerja saya, kena cari koyuk, beli koyuk banyak-banyak. So apa jadi lepas saya ambil ni, saya rasa ringan. 2 hari selepas tu kawan saya Puan Zabida call saya, dia kata, "Kak, sedap tak?" Saya kata bukannya sedap je, kenapa badan saya ringan? Kenapa saya rasa macam bahu saya, especially my shoulder, frozen shoulder saya macam dah rasa macam loose. Taklah tegang macam dulu. Sendi dia pun sakit, kurang sakit dia. So saya pun cakap dengan dia, saya kata tu lah saya rasa ringan. Lepas tu dia kata, "Akak nak ke?" Saya kata nak. Bila launching nanti saya nak tau. So saya pun cakap dengan dia nak. So selepas saya dapat Nutrika ni daripada HQ, saya sambung. Sebenarnya selepas saya ambil untuk 2 minggu sekotak tu, kiranya saya dah rasa macam kebas kaki saya memang dah kurang. Bengkak tak payah cakap lah. Yang sentiasa suka bengkak tu, memang dah tak nampak bengkak dia. Lepas tu frozen shoulder saya pun rasa macam dah kurang sangat. Macam dah boleh, dah seronok lah. Kepala pun dah boleh goyang dah boleh ni dah. Bahu saya dah kurang sakit apa semua kan. So saya pun sambung makan Nutrika ni. Sebenarnya kan masa saya sakit tu, saya terlalu emotional tau. Saya tak nak pergi mana-mana, saya tak suka keluar, saya tak suka pergi shopping, saya tak suka keluar makan. Saya suka menyepi. Saya kata, kenapalah saya sakit macam ni? Apa jadi dengan saya? Kenapa saraf macam ni? Kenapa urat macam ni? Banyak saya mengamalkan ubat-ubatan tradisional termasuk mengurut. Sebulan 3 kali, 4 kali mengurut. Mengurut memang sedap. Memang rasa sedap. Lepas 2-3 hari akan sakit. Saya pun rasa macam something wrong dengan saya. Sampai saya pernah pergi cek jantung. Pasal bila asyik kebas, kita kena cek kan. So bila cek, jantung pakar kata okey. Lepas tu pula, bila pakar kata you sebenarnya you tak ada apa. So kalau tak ada apa masalah saya kaki dengan tangan ni suka kebas kan. Selalunya kalau macam tu jantung kan risau. So pasal tu kita jadi takut, gabra, emotional tau. Kita jadi emotional macam sentiasa nak kurungkan diri kita. So lepas saya ambil Nutrika selama kiranya sampai sekarang saya amalkan Nutrika. So kiranya macam bila dah ambil Nutrika ni, saya rasa badan saya dah jadi aktif sangat tau. Macam hyper jadi dia. Macam tak tahu duduk diam. Mesti nak buat sesuatu. Tak tahu kalau berdiri dah tak sakit dia. Dulu saya tak boleh berdiri lama. Saya pun tak tahu kenapalah. Sebenarnya ini ialah blood circulation Doktor pun kata ini mungkin blood circulation. Selain pada tu saya tak ada sakit apa-apa. So selepas saya amalkan Nutrika ni, nak kata jangka masa yang pendek tahu saya amalkan. Bukan lama pun. Saya dah rasa saya dah pulih, saya dah aktif. Macam nak kata back to very young age. Dah rasa macam tu tau. So saya amalkan Nutrika sampai sekarang. And then yang best sekali, kulit pun rasa lain tau. Kulit pun ramai yang tegur lah. Cakap Kak Raja dulu muka nampak lesu, letih. Tapi sekarang asyik nampak ceria je. Kulit pun lain. So selalu orang kata umur, tak percayalah umur saya 68. Kadang kita rasa happy ni orang cakap kita belum sampai umur 68. Dia kata betul ke you 68 kan? So itulah Nutrika sebenarnya. Dan saya jadi wanita yang paling happy lah dalam dunia kalau nak cakap. Tahu tak kenapa? Kerana saya tak berulang ke hospital selama 11 bulan. Tak pernah jejak hospital dah. Itu yang buat saya memang happy sangat. Happy sangat pasal kita tak perlu pergi hospital, tak perlu ambil ubat, tak perlu buat test, nak blood test, nak buat ni, buat tu kan. Happy tak? Tak payah makan ubat apa-apa. Dulu macam-macam doktor bagi ubat, itulah banyak kan.
Lepas tu kena follow up every month. Every month. Ambil je lah ubat. Sekarang saya punya apa kata saya punya kad tak tahu ke mana. Tak pernah tengok dah. Kiranya I'm the happiest person lah. So Nutrika ni sebenarnya it's a functional food di mana dia bagi kita makanan tambahan cukup makan kepada body kita. So bila cukup makanan ni kita rasa macam back to young days. Betul tak? Back to young days. Itu yang saya rasa gembira sangat dan syorkanlah kepada sesiapa di luar sana, ambillah Nutrika ni. Kita janganlah kata mahal. Benda ni sebenarnya tak mahal. Kalau kita bandingkan dengan kita beli ubat dengan pakar, berulang ke hospital, and then kita makan makanan, beli semua supplements, apa ni semua kan. Sebenarnya supplements is good, tapi Nutrika telah pulihkan saya sebenarnya 100%. Nak cakap sikit tak. Saya berasa pulih dalam beberapa bulan saja saya back to normal and kiranya I'm the happiest person lah. Terima kasih kepada Tuan Syahan kita, CEO kita yang keluarkan bahan ini, 3 teknologi ni kan. So memang terbaiklah, itu yang saya boleh kongsikan di sini. Terima kasih ya pada Nutrika dan juga founder kita. Alamak, kaki tu. Assalamualaikum. Ini bukan paid review, ikhlas daripada saya, iaitu saya nak share sedikit pengalaman saya lepas konsum Nutrika Food. Saya terlibat dalam satu sport injury badminton pada 7 bulan 12, di mana saya mengalami kecederaan yang dinyatakan oleh doktor melalui result MRI 3 ligamen saya putus daripada 4. Okey, MCL, PCL, LCL dan MCL kata silap saya lah. Dan waktu tu saya masih lagi melalui satu proses penyembuhan sendirilah. Okey, sebab saya punya lutut pun ada retak sedikit, jadi tak buat operation lagi. Doktor perlu saya sembuh baik dulu supaya bekat dalam lutut. Jadi selepas sebulan, saya tu bulan 1 saya try consume produk ni, Life Nutrika. Saya cuba saya konsum tak banyak, saya cuma hanya ambil 1 hari sekali saja, iaitu pagi je saya ambil. Okey, dan saya ambil dan sikit-sikit tu sebagai anak-anak juga. Mana kata bukanlah satu saat ni 100% saya, anak-anak pun makan-makan sikit. Dan magically saya boleh kata alhamdulillah, selepas next appointment dengan doktor tu, doktor tak buat MRI tapi kaki saya dah surut pada bengkak. Doktor gerak-gerakkan saya punya lutut. Doktor surprisingly, doktor kata, saya tengok awak punya 2 lagi ligamen saya dah baik. Dah macam okey, doktor kata. Dah macam okey. Jadi yang pasti PCL memang confirm tear lah, dah confirm putus. Jadi doktor tanya saya, awak ada konsum apa-apa produk ke? So saya kata, saya dah ambil Nutrika, doktor. Nutrika tu apa? Dia macam functional food. Oh, functional food lah. Supplement lah, bukan supplement, bukan. Okay, functional food awak boleh teruskan. Supplement kalau boleh awak elakkan lah, saya tak ada galakkan. Functional food ni okey, doktor. Alright. Tu daripada pakar lah dia cakap. Okay, and then saya pun semalam 13 hari bulan saya operation. Dan satu lagi perkara yang ajaib, iaitu saya punya meniscus, iaitu tapak utama saya antara tulang ke tulang tu. Okay, bukan sepatutnya, memang sure koyak. Sebab saya jumpa 2 pakar. Pakar pertama saya jumpa, pakar kata koyak. Dan pakar kedua yang check MRI pun memang koyak, confirm dia. Okay, koyak sikit lah, bukanlah koyak banyak, koyak sikit yang dia mana pakar perlu repair. Tapi waktu buat MRI sebelum saya masuk operation, doktor kata macam awak punya meniscus pun dah cantik. Tapi doktor kata kita akan confirmkan sekali lagi lepas waktu operation. Waktu operation bakal masuk kamera akan jelas lah. Dan waktu operation tu memang doktor kata sah, meniscus saya cantik, tak perlu buat apa. Dia hanya perlu buat PCL saja, iaitu ambil ligamen lain, penderma ligamen luar dan buang ligamen lama, cantumkan. Itu saja. Dan adalah repair sikit dekat ligamen-ligamen yang lain bagi cantik. Jadi saya punya produk dah habis. Saya
saya punya kawan saya, Tok Abah, dan Tok Abah minta untuk saya konsum lagi supaya mana tahu. Saya tak kata ini punca dia, asbab semua daripada Allah. Mungkin asbab makanan saya, doa-doa mak ayah, kita tak tahu. Jadi tugas saya ikhtiar, saya cuba cari jalan sebaik mungkin. Tapi why not, kalau saya dah cuba benda ni tidak mendatang kemudaratan, malah mendatang kebaikan, kita cuba je. Jika baik, amalkanlah. Okay, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan siapa yang mengalami sakit-sakit boleh try, sebab ini bukan suplemen tetapi fashionable. Assalamualaikum. Pada Disember 2024, saya ditimpa satu ujian, dan itu keadaan saya pada tengok kalau video tu, saya ditimpa satu masalah yang sangat serius. Saya anggapkan ianya hanya dislocate, iaitu tempurung lutut lari sikit. Tapi sebenarnya lutut saya bukan dislocate. Saya alami pertama sekali, saya punya PCL. Okey, dalam ligamen kita, saya cerita sikit. Dekat lutut kita, semua manusia ada 4 ligamen utama. Dalam satu lutut sebelah kanan dan sebelah kiri, dia ada 4 ligamen utama. Saya punya ligamen putus 3. Ini yang disahkan oleh pakar di Avicenna Hospital melalui MRI scan. So, antara ligamen yang putus, PCL, MCL, ACL tak totally putus, dia cuma partial je. Okey. Meniscus saya koyak, dan yang paling agak derita, saya punya tulang lutut saya retak. Tulang lutut saya retak. Jadi bulan 12 Disember 2024 saya kena. Biasanya mana-mana sport player bila mengalami ACL putus atau PCL putus, operation immediate. That mean dalam masa 2 days or 1 week lah. Below that, operation akan terus dijalankan. Tetapi saya punya kes tak boleh buat operation terus. Kerana apa? Kerana tulang saya retak. Bila tulang saya retak, apa yang berlaku? Saya punya tulang kena tebuk. Okay, faham tak? Bila kita nak, saya punya PCL, bila putus, doktor kena tebuk tulang untuk masukkan ligamen yang baru. Okay, ini. Kalau nampak sini, ini kesan tulang. Kesan operation. Operation saya ambil masa 5 jam. Okay. Jadi Disember 2024, saya mengalami kecederaan. Tetapi Februari 2025 baru doktor benarkan saya untuk melakukan operation. Kerana apa? Doktor suruh saya punya tulang sembuh sepenuhnya dahulu. Jadi nak dijadikan cerita, saya anak muda. Siapa anak muda yang suka makan suplemen ni? Mentaliti saya lah. Suplemen untuk orang tua. Mentaliti saya. Saya tak kata mentaliti saya betul lah. Jangan kata, betul lah pemikiran macam ni. Tak semestinya. Mentaliti saya mengatakan, makan suplemen untuk orang yang sakit. Makan suplemen ataupun functional food untuk mereka yang mengalami usia yang dah berumur. Mungkin 40, 50-an, 60-an. Tetapi siapa sangka selama ni pemikiran yang meremehkan tu, Allah menimpakan saya sedikit ujian. Dan akhirnya saya dikenalkan Tok Abah dan Puan Zarina kenalkan saya dengan satu produk iaitu Nutrika. Selepas 2 minggu saya mengalami kecederaan dalam bulan 12. Makna kata lepas saya cedera, saya punya kaki tak boleh nak berdiri. Saya masih tak boleh berdiri, tak boleh nak pijak. Tak boleh langsung nak pijak, teramat sakit. Kerana apa? Tulang saya retak dan meniscus saya koyak. Memang tak boleh nak pijak. Jadi bulan 2 minggu selepas Tok Abah, 2 minggu selepas kecederaan. 2 minggu selepas kecederaan, Tok Abah datang, dia kongsi saya produk Nutrika. Saya impress untuk try produk Nutrika. Kerana apa? Kerana Kak Ina, iaitu Puan Zarina, bagi tahu dia sakit lutut. Nak naik tangga tak boleh. Dia makan produk Nutrika 3 hari, dia rasa kesan dia. Saya terkejut. Macam magic. Sangat magic. Okay. Jadi melalui itu saya kata tak apalah, kita cuba ikhtiar. So saya ambil satu set produk Nutrika dan saya cuba try. Saya mengikut hukum hakam daripada saya punya leader saya, Tok Abah. Tok Abah kata kena makan pagi sekali, petang ataupun malam sekali. Itu hukum hakam supaya menjalani satu proses healing yang cepat lah. Tetapi saya mengingkarinya sedikit, maklum lah kan. Jadi saya mengingkari, saya ambil satu sachet saja setiap hari iaitu pagi. Satu sachet sebelum makan, saya akan ambil satu sachet setiap hari. Alhamdulillah, salah satu, mungkin asbab utama daripada Nutrika ni lah. Seminggu selepas saya konsum,
tak sempat habis satu kotak yang pertama tu, saya dah boleh berdiri dan berjalan tanpa menggunakan tongkat. Waktu tu belum operation lagi. So dekat situ saya sangat impress. Sangat impress. So saya continue je konsum setiap hari satu sachet sehinggalah saya nak buat operation. Dan paling saya mengejut tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklum satu perkara. Ini luar pemikiran seorang pakar, tahu tak? Kerana apa? Ligamen saya yang 3 tadi tu, okay, 3 ligamen saya yang putus, alhamdulillah, dengan berkat doa, dengan berkat tawakal dan disupport pula oleh produk Nutrika, saya hanya perlu menjalankan pembedahan operasi untuk pertukaran PCL sahaja, iaitu ligamen belakang. Dan doktor mengesahkan melalui second MRI, doktor kata, alhamdulillah, saya tengok awak punya ACL tak perlu buat operation, tak perlu nak tukar. Kerja sebelum ni, ACL saya kena repair. Okey, ligamen, saya nak tahu, saya nak cik bagi tahu. Ligamen ni dia macam getah tahu. Getah yang sangat tegang. Bila getah yang sangat tegang, dia putus, agak mustahil sel-sel darah tu nak sambungkan balik getah tu. Faham ya? Jadi, bila getah tu putus, memang tak akan boleh bersambung. Hanya boleh buang dan masukkan ligamen yang baru. Jadi, kaki saya ni ada ligamen daripada penderma orang mati. Ada penderma daripada orang mati. Jadi, adalah satu ligamen baru daripada kaki saya. Saya harap orang mati ni mereka yang berbuat baik lah. Mudah-mudahan lah. Risau juga kita ambil kaki siapa pun tak tahu kan. Right. Jadi, daripada hasil situ, saya mengalami, saya dah start terkejut. Doktor kata, second MRI saya tengok 10 operation, awak hanya perlu buat PCL dan meniscus je. ACL saya okey sangat-sangat. So saya memang okey, alhamdulillah. Okay, tak apa. And then saya teruskan operation. Selepas operation saya makan masa 5 jam. 5 jam. Dan selepas operation, doktor datang jumpa saya, doktor tanya keadaan saya dan saya tanya macam mana doktor? Apa yang doktor buat operasi? Doktor kata satu lagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, saya hanya perlu menjalankan operation untuk PCL. Meniscus saya tak perlu repair, tak perlu buat apa-apa. Okey, meniscus tu apa? Lama pula tanya. Okay? Kita guna perkataan doktor. Kalau ada doktor dalam ni, nurse tak apa juga kan? Okey, meniscus ni tapak lutut. Kita punya lutut, bawah ni ada tapak. Tapak tu macam span. Supaya bila kita pijak, kita tak sakit. Faham tak? Jadi meniscus tu tapak dia. Sebab tu bila meniscus koyak, kita pijak, kita sakit. Kita akan sesengal lutut kita. Dan orang-orang tua, siapa yang tak boleh nak bengkok lutut tu, kebanyakan masalah dekat meniscus. Situ gel je dah kurang ke. So masalah, mana kata meniscus tu memang peranan yang sangat besar. Sebelum tu memang meniscus saya koyak. Saya tengok dalam MRI scan memang betul koyak. Nampak kesan koyak. Dan doktor kata yang tu kena repair, kena jahit balik. Tetapi waktu operation, doktor kata tak perlu nak buat meniscus dah. Hanya tukar PCL semata-mata. Alhamdulillah. Saya kata ini satu keajaiban. Okay, sampaikan doktor tanya saya. Ini cerita sebelum lah. Bukan selepas pembedahan. Waktu saya punya ligamen saya dah okey. Yang 2 lagi okey. Doktor tanya, awak ada makan apa-apa produk ke? Kat situ. So saya katalah, produk apa tu doktor? Ya, macam macam produk suplemen ke. Saya kata, saya tak ambil suplemen. Saya ambil functional food. So doktor kata apa tahu? Yes, okay. Keep going. Kerana apa? Functional food sangat membantu.